dan sangat friendly. Senang untuk kita guna pakai. Okay? Saya teruskan. Tapi ramai di kalangan kita, dia suka benda ni. Tetapi Fight to You bukan benda ni. Seperti macam ni. Fight to You, dia bukan skim cepat kaya. Tapi sistem yang boleh bantu ramai orang kaya. Nampak tak saya punya skrin? Nampak tak? Okay, tengok situ. Dia bukan skim cepat kaya, tapi sistem yang boleh bantu ramai orang kaya. Dengan modal berapa? $20 tadi. Dia juga bukan skim pelaburan, tuan-tuan. Dia bukan skim pelaburan. Yang hari ni anda letak duit 100, tiba-tiba anda dapat RM5,000. Tak, tuan-tuan. Kita kena usahakan. Nanti saya akan beritahu apa cara yang boleh menyebabkan kita dapat income yang macam tadi. Sebab kita nak cover duit. Kalau kita tentang skim pelaburan, skim tempat kaya, skim duduk diam dapat duit, banyak, tuan-tuan. Tapi masalahnya hari ni, betul tak? Kita buat, lepas tu 2 bulan, 3 bulan, hilang. 5 bulan, 6 bulan, hilang. 1 tahun, 2 tahun, hilang. Mungkin kalau dia bertahan makin lama, sebenarnya mungkin kita untung sebab kita awal. Tapi bagaimana dengan rangkaian kumpulan kita selepas bertahun tadi? Contohnya 2 tahun. Tapi tetap hilang. Saya pasti lebih ramai yang kalah daripada yang menang. Tapi hari ini saya nampak dekat sini, sesiapa saja yang mengusahakan, tidak menjanjikan bulan bintang, logik dan masuk akal. Ini penting sebab dia membuktikan dan menjadi penyebab untuk platform ataupun perniagaan itu bertahan lama. Setuju tak? Kalau hari ini, tuan-tuan, maafkan saya. Kalau hari ini kita buat, kita nak buat yang kita rasa benda ni nak tahan sekejap ke nak tahan lama. Kalau boleh selagi kita hidup selagi itulah kita nak benda ni. Hari ini dia baru terbukti 6 bulan, tuan-tuan. 6 tahun. Dia baru terbukti 6 tahun. Apa terjadi? Kalau 5 tahun, 6 tahun ni tak ada apa-apa perubahan plan, tak ada overpay, pembayaran makin macam biasa, pergerakan kumpulan makin agresif, makin hari makin ramai yang kaya. Apa terjadi selepas 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 15 tahun akan datang? Kalau kita tak get involved sekarang, mungkin selepas 1 tahun akan datang, Fight to You ni lagi besar. Lebih ramai yang tahu. Tapi hari ini, tuan-tuan, dengarkan saya. Kita adalah, kalau kita bayar saja RM100 tadi, sebenarnya kita beli sistem software AI Fight to You. Dengan beli sistem software AI Fight to You, kita ni dilantik sebagai distributor ataupun agent ataupun pengedar software AI. Okey? Jelas Jadi jangan mengharapkan kalau anda rasa, okay, aku modal 100, aku nak duduk diam-diam, aku tak nak cari orang, aku tak suka cari orang. Contoh, maafkan saya, Fight to You bukan untuk anda. Jelas ke jelas? Kalau jelas, saya jelas. Tulis dekat chat box. Saya tak tahu ni. Sebab ramai orang nak kerja mudah, betul tak? Tapi disebabkan nak kerja mudah tadilah, ramai yang tercedok, kalah dan sebagainya. Betul? Okey, tulis. Saya jelas, terima kasih. InsyaAllah, tengok dengan mata hati kita, dengan hati terbuka, mudah-mudahan ini adalah menjadi penyebab ataupun menjadi Allah sedang kabulkan doa-doa kita, insyaAllah. Terima kasih terima kasih yang respon. Hari ini, tuan-tuan, modal kita cuma $20, iaitu RM100, tuan-tuan. Betul tak? RM100. Kalaulah dengan RM100, tapi hari ini kita boleh jana pendapatan macam ni. Cuba tengok, modal boleh dapat pendapatan macam ni. Modal $100, tapi dapat 6,000 tambah 10. Lebih kurang dalam $16,000. Kalau kalikan 5, duit Malaysia kurang lebih kurang RM80,000. Okey, tengok lagi. Ada yang lagi besar ke? Kita tengok sebelah dia pula. 8,300 dengan 17,000, kurang lebih $15,000. Ini kita dolar, tuan-tuan. Kalau kali dengan 15 kali dengan 5, kurang lebih 80,000. Ini 16, ini 25. 25,000 kalikan dengan 5, 125,000. Kita tengok sebelah dia pula. 35,000 kali dengan 88,000. 35,000 tambah 88,000, 100,000 lebih, bermaksud lebih setengah juta, 600,000. 40,000 tambah 53, bermaksud ini $93,000. Bersamaan dengan lebih kurang 450,000, setengah juta juga. Tadi, saya dah janji, saya nak tunjuk bukti. Betul Saya dah janji, saya nak tunjuk bukti. Kalau sembang, cakap boleh capai. Tapi dah ada ke yang belum capai? Ramai lagi orang cakap benda tu belum capai, belum tentu ada yang boleh capai. Hari ni, tuan-tuan, kalau 79, 80 tambah 100, 12, kurang lebih 200,000. Kali kat ini cerita bulan lepas punya statement. Bulan lepas punya statement. Hari ni dah lebih daripada income ni. Okay? Kalau kali dengan ringgit Malaysia, kali dengan 5, kurang lebih kita dah ada 1 juta. Saya nak tanya, ramai-ramai tolong saya respon. Tulis dekat chatbot, berapa modal kita? Berapa modal kita, tuan-tuan? Kalau kita cuma bermodalkan tadi dengan amal RM100, tapi kau dapat income macam ni, okey ke okey? Saya rasa sangat okey. Betul tak? Janji kita nak buat benda ni walaupun 100. Walaupun 100, tuan-tuan. Kita tak nak sekarang buat 3 bulan, habis. Buat baru, cari baru. Setuju tak? Hari ni kita buat, lepas tu 5 bulan, 6 bulan, dah tutup platform tu. Dah cari baru lagi, banner lagi. Jadi kita penat. Betul tak? Hari ni kita nak cari satu sumber yang hari ni kita usahakan. Mungkin sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita usahakan. Lepas tu kita punya income maintain bertahun-tahun. Okey ke okey? Kalau okey, tulis okey sangat. Sebab dia dah bertapak daripada 2019. Dah terbukti ramai gila yang buat income yang besar. Kalau saya cakap secara ikhlas, jujur daripada hati saya, kalau modal cuma RM100, lepas tu dapat tiap bulan RM1,000 je, okey ke? RM1,000 je tiap bulan. Saya rasa okey. Sebab lepas juga bayar duit kereta, lepas juga bayar duit api air, betul tak? Walaupun cuma RM1,000, tapi kita terasa berbaloi